Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hadd 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah maradhatih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung balik kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Ghazali pada bab Adabul Khuruj ilal Masjid, adab keluar ke masjid. Boleh? Sebelum kita mula kitab ni, kita Al-Fatihah kepada sedekahkan Al-Fatihah kepada Al-Musannif. Al-Fatihah. Alhamdulillah syaitan. Rahman Malik. Kita akan Adabul Khuruj ilal Masjid, adab keluar ke masjid. Sebelum ni kita dah selesai. Dah awal kitab ni, kalau kita perasan, kita bangun tidur, betul? Bangun tidur, apa patut kita buat, kan? Lepas tu lepas dah bangun tidur, orang biasa masuk tandas, betul? Lepas tu lepas masuk tandas, istinja, mandi, taharah, apa semua selesai. Kemudian kalau dah selesai termasuk taharah tu, berwudu. Kalau tak ada air, tayamum, kan? Kalau perlu mandi, dia mandi. Lepas tu at the end, dia nak keluar ke masjid lah. Boleh? So dekat sini perbahasan. Boleh? So dalam kitab ni dia akan ceritakan daripada kita bangun tidur sampai ke kita tidur balik. Boleh? Boleh saya tengok mic. Dia kuat sangat. Dia bukan kuat, dia dengung. Okey. Okey. Okey kot. Fa idza faraghta, ada ayat dah. Fa idza faraghta min taharatika. Oh, yang ni mukrik tu tak ada. Mic mukrik tak ada. Boleh baca. Tak ada. Boleh baca. Tak, try baca. Ni apa yang dicerita kat sini. Fa idza faraghta min taharatika, ketika mana engkau telah selesai daripada bersuci. Bersuci yang dalam bab-bab bersuci sebelum ni lah. Boleh? Sama ada kita berwuduk, tayamum, termasuk istinja, termasuk mandi. Boleh? Fasalli fi baitika raka'atay subhi, maka bersolatlah oleh engkau di rumah engkau 2 rakaat sebelum subuh. Boleh? In kana al-fajru qad tala'a, sekiranya fajar, iaitu fajar sadiq ni dah terbit. Boleh? Qad tala'a. Boleh. So cerita dia sikit kat sini, sebelum kita keluar pergi masjid. Sebenarnya waktu kita keluar ke masjid, sebelum waktu solat ke selepas waktu solat? Nanti ada, selepas daripada ni, ada bab adabul isti'adad ila solat. Boleh. Dalam tu dia akan cerita, sepatutnya kita nak pergi solat ni, kita kena sedia sebelum daripada waktu solat. Boleh bang? Tapi dekat sini, dia nak cerita kalau entah nak pergi solat ni, dalam keadaan dah masuk waktu dah. Boleh bang? So bila dah masuk waktu tu yang dituntut adalah kita solat kat rumah. Boleh bang? Solat sunat lah. Boleh bang? Sunat qabliyah ke? Boleh. Solat sunat qabliyah setiap waktu solat tu. Bukan terkhusus kepada 2 rakaat sebelum subuh saja. Semua solat tu. Boleh. Nampak Cuma kat sini ditekankan sebab ialah permulaan hari subuh. Boleh. Okey. Kadzalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh.
Tapi kalau tak buat dekat rumah, nak buat kat masjid, boleh tak? Jawapannya boleh. Nampak Boleh. Summa tawajjaha ilal masjid. Kemudian menuju oleh engkau ke masjid. Boleh. Okey, baca. Boleh tidak solatan berjamaah dari masjid. فصلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة فإن كنت تتساهل في مثل هذا الجهد فأي فائدة لك في طلب العلم وإنما ثمرة العلم العمل به فإذا سعيت إلى المسجد فامشي على هينة وتؤدة وسكينة ولا تعجل. Okey. Kita dah solat sunat kat rumah tadi kan. Okey. Summa tawajjaha ilal masjid. Kemudian menuju oleh engkau ke masjid. Wala tada'i salah, dan jangan sesekali oleh kamu tinggal akan solat fil jamaah, yakni fi halatil jamaah. Jamaah tu kan hazful mausuf wa iqamati sifat. Boleh dapat? Fil jamaah, jamaah tu sifat. Ada mausuf yang dibuang kat situ, iaitu halatul jamaah. Boleh. So, jangan sesekali meninggalkan oleh kamu akan solat fi halatil jamaah, dalam keadaan jemaah. Dapat? So, jemaah ni, apa hukum kita solat jemaah? Ada 5. Ada 5, ada 6. Macam tu lah. Boleh. Yang pertama kita kata fardu ain. Hukum solat jemaah, yang pertama fardu ain, apa dia? Solat Jumaat. Dapat? Okey. Kemudian yang kedua fardu kifayah. Fardu kifayah, solat biasa. Solat 5 waktu biasa tu untuk lelaki. Dapat Bukan untuk perempuan, untuk lelaki. Solat 5 waktu biasa, solat kat masjid, itu hukumnya fardu kifayah yang muktamad di sisi Imam Nawawi. Dapat ada khilaf kat situ. Khilaf bahasanya siapa? Ar-Rafi'i kata sunat muakkad. Dapat? Solat 5 waktu kat masjid untuk lelaki biasa. Dapat hukumnya, hukum asalnya yang muktamad Imam Nawawi kata fardu kifayah. Dapat? Tapi kalau Imam Rafi'i kata tak, sunat muakkad. Dapat So ada khilaf sikit kat situ, tapi yang muktamadnya tetap kalau Imam Nawawi, iaitu fardu kifayah. Dapat? Okey. Lepas tu sunat, ada hukum solat jemaah ni mandubah. Sunat. Bila masa sunat? Solat-solat sunat yang disyariatkan untuk solat jemaah. An-nawafil bil jamaah, contohnya apa? Salatul aidaini. Dapat Salatul aidaini, salatul kusuf, salatul khusuf. Boleh. Itu yang disunatkan untuk jemaah. Boleh. Lepas tu ada al-mubahah, hukum solat jemaah yang harus. Apa dia solat dia? An-nawafil la tusyra'u bil jamaah. Solat-solat sunat yang tidak disyariatkan untuk jemaah. Contoh duha. Solat duha kita kata asal-asal bukan untuk jemaah, solat buat sendiri-sendiri. Tapi kalau nak buat jemaah boleh tak? Hukumnya harus. Dapat? Okey. Kemudian khilaful aula, lagi satu. Apa? Bila masa jadi khilaful aula, kalau imam tu dia nak solat, contoh dia nak solat zuhur secara tunai, tapi makmum nak ikut ni, dia solat secara qada. Boleh dapat? Imam nak solat secara tunai, makmum nak solat secara qada. Maka ketika itu dia akan jadi khilaful aula. Dapat? Ataupun terbalik, imam nak qada, makmum nak buat tunai. Dapat? So waktu tu dia akan jadi hukumnya khilaful aula. Solat jemaah hukumnya jadi khilaful aula. Dapat? Susah dapat? Okey. Okey, kemudian dia akan jadi makruh. Bila masih jadi makruh, kalau imam tu satu orang yang fasik ataupun satu orang yang mubtadi'. Dia berfahaman, contoh berfahaman Wahabi lah, berfahaman apa lagi? Berfahaman Syiah lah. Boleh faham? Waktu tu kalau kita nak solat jemaah di belakang dia, maka hukumnya kita itu adalah makruh. Dapat? Okey. Laju sangat. Dia akan jadi makruh kalau imam tu satu orang yang fasik, satu orang yang sangat banyak buat dosa. Bukan sangat banyak buat dosa lah, maksudnya sering buat dosa-dosa kecil. Boleh dapat? Kemudian dia itu berfahaman mubtadi'. Boleh. Sama ada dia tu Syiah ke, ataupun kita kata dia tu Wahabi ke. Boleh faham? Seolah-olah kita mengiyakan fahaman dia kalau kita solat di belakang dia. Itu makruh. Tapi tak ada masalah lah, solat tetap sah tak sah? Jawapannya sah. Boleh dapat?
Okey, seterusnya kalau solat kita akan jadi haram. Solat jemaah tu akan hukumnya jadi haram kalau di tempat yang dirampas. Tempat macam mana? Tanah yang dirampas. Buat solat jemaah tu di tanah yang dirampas. Boleh. Tanah yang dicuri ke, tanah yang dirampas ke. Boleh. Tapi solat kita sah tak sah? Jawapannya sah. Dapat Dia tapi kalau solat kita tu dia punya tata cara tu berbeza. Contoh, imam solat jenazah, kita pula makmum solat zuhur. Waktu tu haram sekali dengan tak sah. Dapat? So panjang dia punya hukum solat jemaah tu panjang. Yang pertama sekali fardu ain. Fardu ain siapa? Yang fardu ain kalau untuk solat Jumaat. Boleh. Kemudian fardu kifayah. Fardu kifayah kalau solat 5 waktu biasa ni untuk lelaki biasa. Boleh faham? Itu muktamad daripada qaul Nawawi. Dapat? Itu fardu kifayah. Okey, sunat bila? Sunat kalau salat sunat yang disyariatkan untuk berjemaah. Nawafil bil jamaah. An-nawafil tusyra'u bil jamaah. Contohnya salatul aidaini, itu hukumnya sunat, mandubah. Boleh faham? Okey, kemudian ada al-mubah. Mubah, hukum salat jemaah jadi harus bila masa an-nawafil allati la tusyra'u bil jamaah. Dapat? Solat-solat sunat yang tidak disyariatkan untuk berjemaah, contohnya solat duha. Dapat? Okey, kemudian ada solat ada hukumnya khilaful aula. Kalau bukan niat, maksudnya solatnya sama, solat zuhur, tapi imam nak buat tunai, makmum nak buat qada, ataupun al-aks, dia berbeza. Maksudnya imam nak qada, makmum nak tunai. Dapat tu khilaful aula. Dan dia akan jadi makruh kalau imam tu fasik. Boleh faham? Fasik ataupun mubtadi'. Dapat okey. Dan dia akan jadi haram kalau dibuat solat jemaah tu di tempat yang tanah yang dicuri. Boleh faham? Tanah yang dicuri ataupun tanah yang dirampas. Tapi solatnya sah tak sah? Jawapannya sah. Boleh. Tapi dia akan haram sekali tak sah kalau perbezaan tata cara solat. Maksudnya imam solat jenazah, kita solat zuhur kat belakang. Imam solat jenazah, kita pergi solat subuh kat belakang. Imam solat jenazah, kita pergi follow imam tu solat duha. Waktu tu tak sah. Dapat Boleh. So ini hukum solat jemaah. Dapat? Okey, dapat. Okey. Tadi so itu secara umum lah, tapi secara khususnya kita kata kalau hukum solat jemaah ni selalu kita nak bincangkan tentang solat 5 waktu. Betul? Solat 5 waktu. So hukumnya adalah fardu kifayah. Secara khususnya kita kata solat 5 waktu, setiap waktu solat subuh ke zuhur kita nak pergi fardu kifayah ala qaulul mu'tamad. Boleh, ala qaulil mu'tamad. Tapi ada Imam Rafi'i macam ana cakap tadi sunat muakkad. Boleh faham? So apa perbezaan, apa implikasi kalau fardu kifayah sebagian orang buat dah selesai. Betul? Tapi kalau tak ada orang buat, waktu tu semua berdosa. Faham Tapi kalau sunat muakkad kan, ada yang buat ke tak ada yang buat, tak ada yang berdosa. Dapat So ada satu hadis tu dekat Imam Abi Daud, tak silap nak baca. Kalau satu tempat tu paling kurang kena 3 orang yang solat Jumaat. Solat jemaah. Kalau kurang daripada 3 orang, maksudnya paling kurang 3 orang. Kalau kurang daripada 3 orang, tempat tu akan terdedah kepada gangguan setan. Ni hadis dekat Sunan Abi Daud, tak silap nak baca. Satu tempat tu kalau solat jemaah tak berlaku, paling kurang 3 orang, tempat tu akan diganggu oleh setan. Boleh faham? So Samin ni berlaku tak berlaku? Patut banyak tuan. Tu ada kat belakang. Tak ada. Okey. Okey, tu solat hukum solat jemaah. Okey, tertib solat jemaah paling afdal kita kata yang ni dari sudut afdaliyah. Afdaliyah solat Jumaat. Solat jemaah. Afdaliyah solat jemaah bagi solat maktubah. Dapat Ni afdalnya apa? Yang pertama sekali solat Jumaat. Nombor 1. Yang paling afdal. Nombor 2, solat subuh. Kalau kita nak solat Jumaat, solat jemaah ni, yang mana satu paling afdal? Yang pertama solat Jumaat. Yang kedua solat subuh. Boleh. Yang ketiga solat Isyak. Yang keempat solat Asar. Yang kelima solat Zuhur. Yang keenam solat Maghrib. Nak ulang sekali. Nombor 1
solat Jumaat. Boleh. Dari sudut afdaliyah jamaah, nombor 1 apa dia? Solat Jumaat. Okey. Nombor 2 solat subuh. Dapat? Nombor 3 solat asar. Nombor 3 solat isyak. Nombor 3 solat isyak. Nombor 4 solat asar. Nombor 5 solat zuhur. Nombor 6 solat maghrib. Dapat So 6 ni tertib afdaliyah dari sudut solat jemaah. Yang mana satu kita nak sasarkan yang paling bagus. Okey, tentang subuh tadi tu. Subuh, daripada hari-hari kita nak solat subuh ni, hari apa yang paling afdal di antara solat subuh? Jawapannya hari Jumaat. Subuh pada hari Jumaat itu paling afdal bagi subuh. Dapat tadi kita kata di antara solat 5 waktu yang pertama sekali subuh lah, kan? Di atasnya ada solat Jumaat. Boleh. Di bawah solat Jumaat ada solat subuh. Okey, subuh ni yang paling afdal dia, afdal sekali hari apa? Hari Jumaat. Dapat Okey, tu dari sudut keafdalan. Boleh. Okay, dapat tak? Susah okey? Anak tak perlu tulis kat depan lah. Okey. Tak dapat beritahu, anak ulang. Boleh Yang Ustaz, okey. Dapat Okey, cantik. Wala tada'i salah, dan jangan meninggalkan oleh kamu akan solat fi halatil jamaah. Boleh, fi halatil jamaah. Takdir kat situ halatil jamaah. La siyama as-subhu, khususnya salatul subhi. Tu. Boleh, hazful mausuf wa iqamati sifah. Takdirnya itu adalah salatul as-subhi. Boleh. Tapi la siyama as-subuh. Okey, muskilah. Boleh. Khususnya subuh. Okey. Subuh juga. Okey, kalau kita tak dapat solat 5 waktu, boleh kita kata secara am lah, orang ni tak dapat solat 5 waktu dekat masjid. Solat mana yang dia kena sasarkan? Pertama solat subuh, yang kedua solat isyak. Dapat 2 ni pun dah cukup. Boleh faham? So kat sini yang tak taklid kat situ, la siyama as-subhu wal isyak. Dapat? Khususnya solat subuh dan juga isyak. Boleh. Ada riwayat kata solat asar sekali, tapi tak apalah, 2 tu pun dah cukup untuk diberi perhatian secara tuntas. Boleh dapat? Okey. Sebab apa? Fa salatul jama'ati tafdulu ala salatil fadhi bi 27 darajah. Fa kat situ yang tak nak sebut tak anak fa sababiyah. Fa sababiyah ataupun fa ta'liliyah. Sebab apa? Salatul jamaah, solat jemaah tafdulu, lebih afdal ala salatil fadhi, berbanding solat bersendirian. Fadhi kat situ al-munfarid. Boleh. Salatil fadhi ay salatil munfarid. Bi 27 darajah, dengan 27 darjat. Sebahagian riwayat dalam hadis menunjukkan 25 darjat. Boleh. Bi 27 darajah, sebahagian tulis 25 darjat. Fa salatul jamaah sampai ke 27 darajah tu yang kita bracket kan. Kita tulis kat situ riwayatul Bukhari wal Muslim. Boleh dapat? Dapat Okey. Dapat? Okey. Fa in kunta okey, dapat semua? Boleh. Okey, terus. Fa in kunta tatasahala, maka sekiranya engkau mengambil ringan fi misli hadzal ribhi, pada seumpama keuntungan ini. Nampak dia, Imam Ghazali pakai ayat keuntungan. Kenapa dia pakai ayat keuntungan? Dia berbeza dengan ra'sul mal. Awal kita belajar daripada awal, ada perbahasan di antara ra'sul mal dengan ar-ribhu. Boleh. Ra'sul mal maksudnya apa? Modal kalau kita perniagaan tu, itu namanya modal. Boleh. Modal ni diumpamakan kepada benda-benda fardu. Boleh. Maksudnya tak buat bahaya. Boleh faham? Okey, berbeza dengan ar-ribhu. Ar-ribhu dekat sini nak cerita tentang an-nawafil ataupun pahala-pahala sunat. Boleh dapat. Dia implikasi daripada ra'sul mal. Boleh. Modal dah ada. Ar-ribhu kat sini keuntungan. Keuntungan ni diumpamakan kepada pahala-pahala sunat. Boleh faham? Fa in kunta tatasahala, maka sekiranya engkau mengambil ringan fi mithli hadzal ribhi, pada seumpama keuntungan ini, fa ayyu faidatan laka fi talabil ilmi, maka apa faedah bagi engkau untuk menuntut ilmu? Dapat? Wa innama, hanya senya kat situ, samaratul ilmi, buah bagi
menuntut ilmu, iaitu ilmu yang an-nafi', yang bermanfaat, kan, adalah al-amalu bih, adalah beramal dengannya ilmu tersebut. Dapat? So innama, perkataan innama, ana rasa korang dah tahu perkataan innama asalnya inna kan, at-taukid. Tapi apabila dia bergabung dengan ma kafa, dia akan berubah daripada taukid menjadi takhsis. Boleh? So innama ni korang kena letak dalam otak korang, bila innama je asalnya daripada inna, taukid, tapi bergabung dengan ma, dia akan berubah daripada taukid, dia akan jadi takhsis. Boleh? So kat sini dia akan menunjukkan at-takhsis, bahawasanya samaratul ilmi, boleh, buah kepada ilmu, iaitu ilmu yang bermanfaat itu, apa dia? Hanya saja ilmu yang bermanfaat itu akan dilihat apabila kita beramal. Kalau kita tak beramal, dia akan tak maksudnya tidak ada samarah. Boleh faham? Dapat So kat sini dia adalah taksis kepada benda tu. Boleh. Dan al-amalu bi, dan di antara ilmu-ilmu kita yang kita nak beramal ni, mana yang paling afdal untuk diamalkan? Kita belajar ilmu dahsyat kan? Belajar apa? Kitab fiqh itulah, kitab ni lah, zakat lah, yang tu lah, macam-macam kita belajar. Tapi yang paling afdal untuk diamalkan di antara sekalian ilmu yang kita belajar tu yang mana? Solat jemaah. Boleh faham? Dapat itu nak cerita kat sini. Boleh? Selesai. Okey, lagi satu, al-amalu bih, dekat al-amalu bih. Okey, kalau ente tak boleh solat kat masjid, kan, taklid lah kat al-amalu bih tu, kat situ dia nak cerita pasal solatul jamaah. Solatul jamaah afdalnya di mana? Afdalnya fil masjid. Boleh faham? Okey, kalau berat nak buat kat masjid, nak buat kat mana? Buatlah kat rumah bersama ahli keluarga. Boleh faham? Itu pun tak apa, tak ada masalah, asalkan solat jemaah. Dapat Okey, nak solat dengan ahli keluarga, solat apa yang kita kena bagi perhatian dengan ahli keluarga? Dua solat je, solat subuh dengan solat isyak, saya nak sebut tadi. Dapat? Tak boleh buat semua. Okey, dua ni cukup, solat subuh dengan solat isyak. Selesai? Dapat? Macam tadi nak cerita solat jemaah, kalau tak boleh buat di masjid, boleh je buat di rumah. Boleh. Okey, kalau nak buat di rumah, solat yang mana patutnya kita bagi perhatian? At least dua je. Solat subuh dengan solat isyak. Boleh faham? Dapat Sepatutnya kalau tempat-tempat kita ni, itulah, tak boleh buat solat jemaah 5 waktu. At least dua tu. Boleh faham? Ni tak ada terus, bahaya lah. Memang tak ada terus. Bahaya, cukup bahaya. At least kena ada 2-3 orang, kena berani tetap jalankan. Ni tak, naik atas memang kosong. Boleh faham? Naik atas ni apa ni? Dia tak tahu ni tempat apa. Boleh faham? Tak apalah, solat yang dah berlalu tu berlalu. Ni anak cerita ni rakam, kalau boleh tutup jap, kita tutup jap. Daripada zaman Samin lah, kita cerita Samin secara khusus. Anak datang daripada, anak tak perlu cerita lah 2000 apa anak datang kan. Dah lama lah. Tapi zaman anak datang, sejak anak datang tu memang tak hidup. Samin tak pernah hidup. Tak pernah hidup. Bolehlah hidup budak-budak tahun 1 biasa datang. Budak-budak tahun 1 dia biasa semangat lagi, pakai kopiah, pakai jubah. Tu, itu tanda-tanda tahun 1. Boleh faham? Dia tanda-tanda tahun 1 datang pakai jubah, pakai kopiah, solat jemaah tu masih penuh. Tak, ni tahun 1 standard. Enta tengok ketika mana enta dah beranjak ke tahun 2, tahun ketiga, tahun 4. Kalaulah masih boleh mengekalkan benda tu, barakallahu fi. Ana mengucapkan syabas. Sebab biasanya orang yang nak menjaga tu, dia dah tak dapat menjaga secara jamaah ataupun secara bi'ah. Tak ada, dia tak wujud dah masih. Siapa-siapa yang nak menjaga, selepas daripada tahun 1, dia kena bawa diri. Nak jaga. Itu, ni anak cakap betul. Kadang-kadang solat pun tak. Tidur macam Ashabul Kahfi, pagi sampai malam, esoknya kodok terus. Package. Semua. Janganlah buat macam tu. Mungkin sebab sini-sini tu tak pernah belajar Bidayatul Hidayah, dia tak tahu. So korang yang tahun 1 yang dah belajar tu, ana mengharapkan yang lebih baik lah. Dan ana dengar feedback daripada budak-budak tahun 1 katanya bagus kan. Solat 5 waktu, zikir lah apa semua. Tak pernah berlaku di dalam sejarah Johor. Boleh faham? Tak, ini betul. Ini tak pernah berlaku. Ana cakap secara jujur. Sebab ana kat sini bukan 1-2 tahun. Ana dah lama dah kat sini. So bagus lah, benda tu bagus dan enta kena teruskan. Boleh. Nanti adik-adik baru datang, korang kena tunjuk benda tu. Bi'ah tu hidup. Boleh. Dan tak ada, betul, tak ada sini-sini yang datang belajar kitab ni, tak ada.
Nadir yang datang pergi belajar kitab ni. Tak ada. Betul, yang cerita betul. Baguslah kalau kau belajar kemudian amalkan. Dah tahu dah kan? Solat jemaah lepas ni, okey, kita tak boleh buat semua. Yang mana satu kau kena fokus? Dua tu je at least. Dapat? Dia akan hidup, tempat tu akan hidup. Dua ni je kalau kau jaga. Boleh. Tapi lebih baik 5 lah. Ni kita kata dua tu je kan. Yang lepas ni kita tinggalkan 3 tu. Bawa bidayah sekali tu depan Naufal. Tak, 2 je Ustaz Daniel cakap. Tu. Boleh. Tak perlu. Benda tu tak perlu. Boleh So benda tu ambil perhatian. Boleh. Okey terus fa idza sa'aita. Okey, tadi dah kita kata solat jemaah. Okay, selesai solat jemaah, tak boleh solat jemaah kat masjid, kita kata solat kat rumah ataupun kat premis masing-masing lah, ataupun kat bangunan masing-masing. Macam kat sini. Boleh. Fa idza sa'aita. Okey, tapi ada kat sana dia afdal. Ana lupa nak sebut. Ada masalah fiqh dalam kitab-kitab fiqh, dia tulis solat jemaah. Solat jemaah di antara jemaah yang sikit dengan jemaah yang banyak, mana lagi satu afdal? Secara umumnya kita kata solat jemaah di belakang, bukan solat jemaah di belakang. Solat jemaah yang bilangannya lebih ramai itu lebih afdal. Kecuali ada beberapa keadaan. Ada beberapa keadaan. Ada lebih kurang 7 ke 8 keadaan, Ana tak nak sebut kat sini. Tapi ada pengecualian. Contoh, entah kata kalau solat masjid kat luar, entah tahu imam tu Wahabi. Waktu tu kita kata kalau solat kat asrama, mungkin solat asrama mungkin 2-3 orang je berbanding dengan solat kat masjid mungkin ramai 40 orang 50 orang. Tapi imam tu Wahabi. Waktu tu solat dengan adadul qalil tu lebih afdal. Dapat tu antaranya. Ada dekat Takrirat Sadidah. Kalau secara ringkasnya lah anak nak sebut, rujukannya tu ada 7 pengecualian tu. Solat dengan adadul qalil lebih afdal daripada solat adadul kabir. Dekat Takrirat Sadidah Musnad 291. Siapa nak tengok dapat Okay, itu tentang solat jemaah. Okay, kemudian fa idza sa'aita. Okay, kita teruskan. Fa idza sa'aita, maka ketika mana engkau nak bergerak. Sa'aita kat sini ataupun yang tertulis zahabta ataupun masyaita, ketika mana engkau nak berjalan. Berjalan ke masjid. Okey. Famshi ala hinatin, maka berjalanlah oleh engkau dalam keadaan tenang. Hinah kat sini sakinah lah kita sebut. Boleh faham? Hinah, sakinah. Maknanya dia semua sama kat situ. Hinah tu sakinah, wa tu'adatin pun sakinah juga dalam keadaan tenang, wa sakinatin pun sakinah juga. Dapat? Wala ta'jal, dan jangan kau biisti'jal. Maksudnya jangan isti'jal, maksudnya tak payahlah cepat-cepat. Jalan tu tenang-tenang. Sebab tu disuruh pergi masjid tu sebelum daripada waktu solat. Tapi ada masalah fiqh ketika itu kita kata al-isra' ataupun isti'jal ketika itu lebih afdal daripada tamakninah, ataupun kita kata lebih afdal daripada sakinah. Atau dasar apa? Contoh solat Jumaat, kita keluar tu lambat. Boleh. Waktu tu isra' lebih afdal daripada sakinah. Dapat? Okey, kalau kita berjalan ke masjid. Okey, sekarang ini persoalannya. Ini berjalan. Kalau naik motor, fa idza rakibta, boleh. Fa idza rakibta, kalau naik tunggangan, fa kadzalik, sama juga. Bawa motor tu relax. Boleh bang? Tak payah nak. Tapi bezalah kalau pakai Ducati kan. Dia kena press lebih sikit. Boleh bang? Dapat Okey. Tapi persoalan sekarang, kalau di antara berjalan dengan pakai tunggangan, mana satu lebih afdal? Yes, berjalan. Illa li uzrin, kecuali kalau ada uzur. Waktu tu kita kata naik motor lebih afdal. Kan? Contoh kalau kat Malaysia tu tempat-tempat biasa nak pergi masjid tu banyak anjing. Kan? Kalau berjalan maka risiko. Boleh faham? Waktu tu kena pakai Ducati. Faham Faham? Jangan pakai skuter. Dia tak pergi. Orang cakap. Boleh faham? Dapat So dapat? Benda tu makruf Wakul, ketika mana dah naik motor ataupun jalan kaki, kan? Wakul, maka bacalah oleh engkau fi tariqika, dalam perjalanan engkau. Apa doanya? Ni baca dia. Allahumma inna as'aluka. Cuba baca. وكن في طريقك اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق الغالبين إليك وبحق Mamsyaya. ممشي هذا إليك فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا Okey, asyaran kat situ nak baca asyaran boleh, asyiran boleh. Dua boleh. Fa inni lam akhruj asyaran au asyiran. Okey. Wala bataran au batiran. Dua boleh. Nampak Okey, terus. فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة بل خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك أن تهدني Tunkidani Tunkidani.
تنقذ أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Okey. Doa ni bracket kan, tulis kat situ, status dia tu hasan li ghairi. Dia hadis Nabi, asalnya dhaif. Tapi ada sokongan menyebabkan dia naik kepada hasan li ghairi. Dapat So status hadis ni, status doa ni ada dalam hadis dan dalam kategori hasan li ghairi. Dapat? Ada dalam azkar. Tahu kita azkar? Azkar Imam Nawawi. Ni kitab ni. Dapat Kalau nak beli, anak sarankan beli Taubat Darul Minhaj. Dapat? Dia punya tahqiq dia tu bukan tahqiq lah. Maksudnya barisnya tu cantik. Kemudian dekat bawah tu ada tahqiq-tahqiq dia yang agak cantik lah. Boleh. Ada banyak lagi taubat-taubat lain. Silalah kalau jumpa. Tanya sini lain yang disarankan taubat lain, silakan. Tapi dalam azkar ada. Dalam ni. Okey. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaik. Ya Allah, aku minta, sungguhnya aku minta kepada Engkau dengan hak bagi mereka-mereka yang minta kepada Engkau. Bihaqqi ar-raghibin, dan dengan hak mereka-mereka yang cinta kepada Engkau ataupun mengharap kepada Engkau. Boleh. Wa bihaqqi mamsyaya. Mamsyaya kat situ maksudnya dia macam isim makan. Isim makan bagi masya. Masya yamsya. Boleh. Dia kat sini ada, dekat dalam sorof tu dia ada i'lal kan. Dia ada berlaku i'lal sikit kat sini. Anak tak cerita lah, itu korang boleh rujuk sendiri. Macam mana boleh masya tu, sepatutnya kalau kita kata isim makan dia masya yamshi kan. Fa'ala yaf'ilu, jadi dia punya isim makan tu maf'al. Boleh kan. Fa'ala yaf'ilu fa'alan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dhaka maf'alun. If'il la taf'il maf'al kan, isim makan dia. Kat sini sepatutnya mamsya. Macam mana boleh jadi mamsyaya? Tu ada i'lal dekat situ. Tu silakan rujuk untuk sorof dia. Boleh. Dan dengan hak tempat perjalanan ini kepada Engkau. Fa inni, maka sungguhnya aku lam akhruj, tidak keluar oleh aku asyaran, dalam keadaan asyaran kat situ ataupun asyaran kat situ hal. Boleh. Dalam keadaan asyaran yang kita kata kufur nikmat. Boleh dapat? Aku tidak keluar oleh aku dalam keadaan kufur nikmat. Okey, satu. Wala bataran, ataupun terlalu sombong. Bataran atau batiran ni maksudnya terlalu sombong. Boleh. Wala riyaan, dan aku tidak keluar dalam keadaan riya. Wala sum'atan, dan bukan dalam keadaan sum'ah. So kat sini riya. Riya ni macam mana? Riya ni macam mana? Tahu Dah tahu riya. Biasa buat kan? Tak biasa. Ni Nabi tahu lah. Riya ni macam mana? Entah buat satu benda amalan untuk tunjuk pada orang. Tu dia ada synchronize dengan perkataan ro'a kan. Dia nak orang tengok. Okey. Dia beza dengan sum'ah. Sum'ah dia buat sama juga. Entah buat satu benda baik, tunjuk pada orang. Dua-dua ni sama dari satu sudut. Riya dengan sum'ah, entah buat satu benda nak tunjuk pada orang. Okey, cuma riya ni dia berhenti kat situ je. Buat baik, orang tengok, okey, cukup. Sum'ah dia ada up sikit. Entah buat, entah tunjuk pada orang, lepas tu entah nak dengar orang puji entah. Tu ada sum'ah kat situ. Boleh faham? So perbezaan dekat situ. Itu yang disebut oleh Imam Badruddin Al-Aini masa syarahkan dekat dalam Umdatul Qari. Dapat ni perkataan tu kat situ. Siapa-siapa yang beli kat tobat ni, yang tobat warna hijau ni, dekat bawah tu ada sebenarnya. Bukan dekat syarah, dekat taklid bawah tu ada. Perbezaan di antara riya dengan sum'ah. Apa dia? Riya ni sekadar menunjukkan perbuatan dia, tapi dia tak ada nak dengar orang puji dia. Sum'ah dia tunjuk perbuatan dia dan dia nak dengar orang puji dia. Boleh dapat? So kat situ dua perbezaan tu. Dapat Jelas tak? Yang selalu korang buat yang mana satu? Riya ke sum'ah? Astagfirullahaladzim. Dapat So benda tu kena dielakkan. Dapat Okey. Bal kharajtu, bahkan telah keluar oleh aku ittiqa'a, dengan tujuan apa ittiqa'a ni? Ittiqa'a, astagfirullah. Menjauhi, dengan tujuan menjauhi sakhatika, akan kemurkaan engkau, wa btigha'a maradatika, dan mengharapkan akan keridaan engkau. Dapat? Fa as'aluka, dan aku meminta kepada engkau antun kidhani, untuk dilepaskan akan aku daripada neraka, wa antaghfira li dunubi, dan mengampunkan akan dosa-dosa aku. Boleh. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, kerana tidak ada yang mengampunkan dosa aku melainkan engkau. Makruf lah yang belakang. Dapat So ini doanya ketika mana berjalan, dan dia memang ada warid dalam hadis Nabi. Boleh. Okay, selesai untuk solat jemaah. Dapat
So, hari ni dapat ilmu baru tentang solat jemaah. Mungkin dalam kitab ni tak ada dalam kitab-kitab lain yang korang baca. Boleh faham. Solat jemaah tu apa hukum dia, itu biasa lah. Boleh, afdal solat jemaah tu, tu tak ada. Dan solat jemaah mana yang korang kena tekankan, itu tidak ada dalam kitab-kitab biasa. Dapat So benda tu ada dekat sini. Dapat. Okay, selesai. Nak masuk ke tak Pak? Ada budukhul ilal masjid. Kita masuk Kita masuk sekadar yang nak mampu. Boleh. Panjang, bab ni panjang. Boleh. Entah ada berjalan. Okey, kita masuk. Ada budukhul ilal masjid. Mungkin anak baca separuh lah. Dan dalam bab ni nanti akan ada banyak doa yang perlu dibaca. Doa tu panjang. So doa tu anak tak terjemah. Boleh. Amalkan je lah, insya-Allah. Korang boleh terjemah sendiri. Anak yakin lah boleh terjemah sendiri, insya-Allah. Doa tu panjang, sangat panjang. Doa nanti kita akan tengok doa selepas solat 2 rakaat qabliyah subuh. Itu korang kena amalkan. Bila selalu amalkan, insya-Allah dia biasa. Boleh faham? Okey. Dia yang tak biasa tu, bila tak biasa amalkan tu, tu yang riak tu mudah. Boleh faham? Dia riak ke sum'ah ke ni sebab kita tak biasa buat. Kalau yang tak biasa buat, dia tak ada riak sum'ah. Contoh, yang tak nak menunjuk-nunjuk kat orang dalam apa benda sekalipun. Yang tak suka sangat menunjuk kat orang sebab yang tak biasa. Saya cakap anak. Contoh anak cakap, yang tak solat, katalah solat pergi masjid. Tak payahlah solat pergi masjid, tu lain cerita. Okay, kita kata benda-benda yang material. Yang tak dah biasa pakai iPhone daripada kecil. Yang tak nak tunjuk orang yang tak pakai iPhone. Biasa, yang tak memang dah hidup. Kenapa? I dengan iPhone tu memang kita sebati. Untuk apa kita tunjuk? Tapi budak yang tak biasa pakai iPhone, tiba-tiba orang bagi dah iPhone. Story terus buat. Alhamdulillah saya dah ada iPhone dan sebagainya. Boleh. Contoh benda yang tak biasa lagi. PPJM hantar nak contoh, Ustaz, kami nak hantar Ustaz naik Avanza kita. Anak takkan buat story sebab Avanza tu dah 10 kali accident. Boleh faham? Untuk apa nak buat story? Aib untuk nak buat story. Lainlah kalau tiba-tiba PPJM kata kita nak hantar Ustaz naik Velfire. Tak biasa. Boleh faham? Maka ketika itu anak akan tunjuk. Sebab apa? Sebab tak biasa. Boleh faham? Dapat So sama juga dengan amalan-amalan. Kenangan anak, bukan kenangan, pengalaman anak di Darul Quran. Contoh di Darul Quran. Anak dulu belajar Darul Quran sebelum datang sini. Darul Quran Kuala Kubu. Dekat situ macam-macam orang pelik gaya baca Quran. Bukan peliknya tu yang tak boleh terbayang. Biasa tak yang jumpa orang baca 10 juzuk sehari? Dekat sini horib. Tapi untuk budak Darul Quran benda tu biasa. Perlu ke dia tunjuk orang, alhamdulillah hari ni saya sudah baca 10 juzuk. Dia takkan tunjuk. Biasa. It's very biasa. Yang tak akan jumpa kat sana lagi budak boleh baca 25 juzuk sehari. Ada. Cuba buat kat sini. Yang tak akan dengar horib, tapi dekat sana sangat biasa. Dan kawan anak ada seorang, dia punya tahap Quran tu terlampau sebati dengan hidup dia. Dia tak nak ngulang Quran sebab dia kalau dengar je dia dah boleh detect Quran ni kat mana surat berapa, dia biasa. So dia buat macam mana? Dia malas nak ngulang Quran, dia ada 2 handphone. Satu handphone dia buka Quran, dia letak tepi. Contoh dia buka lah juzuk apa kan, dia nak dengar juzuk tu, contoh juzuk 9, dia buka, dia letak kat sebelah, play record, dia main game. Untuk mengulang Quran, gaya dia macam tu. Dia main game, dia dengar. Siapa kat sini pernah buat benda tu? Tak pernah dengar kan? Benda ni ada. Dekat Darul Quran depan mata anak, tu biasa. Dia kalau nak semak Quran, contoh orang datang nak semak Quran dengan dia cakap, sekali lah jalan. Dia malas nak duduk. Dia nak pergi makan ke apa, tengah makan tu dia dengar. Biasa. It's very biasa. Tak terjangkau yang akal. Sebab korang tak biasa benda tu. Boleh faham? So bila korang tengok, ini kita kena baca Quran sejuzuk. Sekejap lagi kalau buka adab hamalatul Quran lah, tengok kat situ orang baca Quran. Macam mana dia boleh baca Quran sehari? Dalam masa sehari boleh khatam. Dengan 2 rakaat je dia boleh khatam. Sebab korang tak pernah tengok. Tak pernah buat pun. Tapi dekat tempat anak, bukan tempat anak lah, tempat anak belajar Darul Quran tu biasa. Benda tu biasa. Boleh faham? Ada guru anak ni, seorang. Dia bukan guru lah, guru kepada guru. Dia punya tertib tu macam mana? Setiap hari dia akan baca 5 juzuk. 5 juzuk, hari Isnin 5 juzuk. Isnin, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Bukan. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Dah khatamah Quran lah. Sehari 5 juzuk. Sabtu, Ahad dia rehat. Dia tak baca. Nanti Isnin lagi dia akan ulang balik. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Dan dia ulang tu biasa baca kita dekat dalam kita. Ni Malaysia kan, kita tak cerita Arab.
Tak pernah terjangkau kat Malaysia ada orang macam tu. Biasa, benda ni biasa. Anda dah jumpa banyak kali. Itu jangan downgrade sangat orang-orang Malaysia. Orang Malaysia beribat. Cuma korang tak pernah jumpa. Dan dia pun memang tak nak tunjuk. Buat apa nak tunjuk? Memang dah biasa. Benda tu biasa untuk dia. Cuma orang yang tak biasa, tu lah riak, sum'ah. Memang biasa. Dia sebab dia tak biasa. Contoh korang nak pergi masjid kan? Pergi masjid. Kalau dah setiap hari sangat korang solat jemaah, perlu ke korang buat status? Alhamdulillah hari ni saya telah solat jemaah. Tak ada. Sebab korang tak biasa. Boleh faham? Apa benda pun dalam dunia ni, benda yang tak biasa tu, biasa kan, insyaAllah korang tak ada riak dengan sum'ah. Boleh faham? Itulah key dia. Dapat Okey. Ada budukhuli lil masjid. Tu jauh sampai dah rukuan cerita. Okey. Ada budukhuli lil masjid. Okey, tadi dah bergerak ke masjid. Okey, ketika mana dah sampai masjid, nak masuk masjid. Okey, fa idza aradta ad-dukhula ila al-masjid, maka ketika mana menghendaki oleh engkau akan masuk ke dalam masjid. Okey, faqaddim rijlakal yumna, maka kedepankanlah oleh engkau akan kaki engkau yang kanan. Okey. Ini kedepankan kaki kanan ni kat tempat macam mana? Masjid. Okey, satu. Yang kedua, apa-apa tempat yang mulia, mahallus syarif. Boleh. Mana-mana tempat mulia yang tak nampak, contoh yang tak nak masuk dewan ni, memang terkenal dengan tempat tempat muhadarah, tempat-tempat baik kan. So mulakan dengan kaki kanan. Okey, dia ada lagi satu lagi. Apa dia? Tempat yang tak jelas, dia baik ke tak baik? Jahalatu mahalihi. Boleh. Ataupun kita sebut wama jahala halla mahalihi. Wama juhila halla mahallihi. Macam tu. Wama juhila halla mahallihi. Tempat yang tak dapat dipastikan, tempat ni bagus tak bagus? Kan? So waktu tu nak mulakan kaki kanan ke kaki kiri? Okey, sebelum tu nak lupa nak beritahu. Kalau tempat tu mulia, kita mulakan kaki kanan. Betul? Kalau tempat tu tak mulia, contoh tandas, kita mulakan dengan kaki kiri. Dapat Bukan kaki kiri tu bukan tandas je. Mana-mana tempat tak mulia, kita mulakan dengan kaki kiri. Okey, sekarang ni ada tempat yang tak jelas. Dia mulia tak mulia? Contoh yang tak nak masuk samin, mulia ke tak? Kaki kanan ke kiri? Entah iskal. Boleh. Nak kata ada tempat muhadarah dars. Okey, satu. Tempat menonton FIFA pun ada juga. So dia duduk, dia bercampur bau. Waktu tu kita tak jelas sama ada dia baik ke tak. Dia beza dengan masjid, jelas. Memang tempat bagus. So tempat yang tak jelas sama ada bagus ke tak bagus, waktu tu kita mulakan juga dengan kanan. Boleh faham? So kat sini kalau yang tak boleh kait dekat situ bukan sekadar masjid, tapi tempat mahallus syarif, kemudian tempat yang tidak, kita kata tidak jelas sama ada tempat tu baik ataupun tidak, pun kita mulakan dengan kanan. Boleh faham? Faqaddim rijlakal yumna, maka kedepankanlah oleh engkau akan kaki kanan. Okey, nak masuk tu memang kaki kanan. Tapi sebelum kita masuk, kita pakai slipper, betul? Slipper ataupun kasut. Okey. Sampai depan tu yang kita buka tu kaki kiri dulu. Memang masuk tu kaki kanan. Buka tu kaki kiri. Buka slipper kaki kiri, kemudian kaki kiri tu letak atas slipper untuk kaki kiri. Faham maksudnya? Buka slipper tu kaki kiri, lepas tu letak kaki di atas slipper. Boleh. Kemudian buka kaki kanan, terus masuk. Dapat? Nak ulang lagi sekali. Okey. Sampai pakai slipper, betul? Sampai nak masuk samin ni Ustaz. Okey, nak masuk samin. Depan samin. Okey, buka slipper kaki kiri. Kemudian kaki kiri tu letak atas slipper kaki kiri. Dapat? Jangan buka kaki kiri terus masuk guna kaki kiri, tak. Buka slipper pakai kaki kiri. Boleh. Lepas tu letak kaki kiri tu atas slipper. Boleh. Kemudian masukkan kaki kanan ke tempat. Boleh. Masukkan kaki kanan ke samin ataupun masukkan kaki kanan ke masjid. Dapat So itu nak cerita kat sini. Boleh. Memang kita ke depan kaki kanan, tapi masa buka slipper tu kita buka slipper kaki kiri dulu. Dapat Jelas? Okey, tu nak cerita kat sini. Okey, wakul, maka ketika itu nak masuk, baca apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallam. Sahbihi wa sallam wa sallim. Okey, berekatkan benda tu. Itu riwayat Abi Daud. Boleh. Dalam Sunan Abi Daud memang disuruh kalau kita masuk tempat-tempat mulia baca selawat Nabi dulu. Memang ada. Okey, kemudian Allahumma ghfirli dunubi waftahli abwaab rahmati. Okey, doa ni berekatkan. Ni riwayat Sahih Muslim. Dapat Ketika mana nak masuk masjid, baca doa ni. Allahumma ftahli abwaab rahmati. Ya Allah, bukakanlah untuk aku. Allahumma ghfirli dunubi. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa aku. Waftahli abwaab rahmati. Dan bukakanlah untuk aku akan pintu-pintu rahmat. Boleh. Okey, ini doa untuk masuk. Okey, doa untuk keluar
Okay, tengok tu. Waftah li abwaaba rahmatik kan? Okay, rahmatik tu tukar dengan fadlik je. Kalau nak keluar, rahmatik tu tukar fadlik je. Boleh? Dapat? Nak keluar, rahmatik tu kat belakang sekali tu tukar dengan fadlik. Dah, itu doa untuk keluar. Dapat? So bila nak keluar, bacalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wasallim. Kemudian Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba fadlik. Kalau nak keluar. Dapat? Kalau nak masuk, abwaaba rahmatik. Boleh. Nak keluar, abwaaba fadlik. Dapat Jelas? Jelas doanya? Dapat? Okey, itu selesai. So itu doanya. Okey. Terus baca kan? وَمَا رَأَيْتَ فِي الْمَسْجِدِ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَعُ فَقُلْ لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ وَإِذَا رَأَيْتَ فِيهِ مَنْ يَنْشُدُ ضَالَةً فَقُلْ لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ ضَالَتَكَ كَذَلِكَ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم. Okey, jap. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi, okey, ini dia nak cerita tentang pantang larang yang ada dekat masjid. Boleh bang? Pantang larang yang ada dekat masjid. Boleh. Bila kita masuk dalam masjid, ada dua pantang larang yang secara, kita kata secara amnya memang ada dalam hadis-hadis Nabi. Yang pertama kita kata, kalau ada orang berjual beli, waktu tu kita akan mendoakan kerugian untuk dia. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang mencari barang yang hilang dalam keadaan suara dia tu terlampau tinggi. Boleh bang? Siapa jumpa kambing aku? Contoh, masuk-masuk. Siapa jumpa kunci kereta aku? Kuat-kuat macam tu kan. Waktu tu ketika itu kita akan mendoakan benda-benda tu perlu dilenyapkan. Boleh bang? Boleh. Tapi hukum mencari itu macam mana? Hukum mencari itu makruh aje. Boleh bang? Hukum menjual beli dekat masjid secara hukum tu makruh. Dapat? Tak apa, nanti anak bacakan. Hukumnya makruh. Boleh. Hukum mencari barang yang hilang dekat masjid hukumnya makruh. Sekadar makruh. Dia bukan sampai tak haram. Boleh. Cuma benda ni ada dalam hadis Nabi, kita mendoakan kerugian dan mendoakan kehilangan barang tersebut. Boleh bang? Okey, masuk kitab. Wa mahma, dan apa pun juga ra'aita yang telah kau lihat. Ra'aita ataupun alimta yang kau telah ketahui. Fil masjid, di dalam masjid, may yabi'u aw yabta'. Siapa-siapa, man atau man mausulah itu, alladhi yabi'u. Mereka-mereka yang berjual, yabi'u ataupun yabta', membeli. Fakul, maka ketika itu bila nampak ada orang membeli dan menjual, apa patut kita bacakan? La arbahallahu tijaratak. Moga-moga Allah tidak menguntungkan. Kalau terjemah pondoknya, tidak menguntungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan perniagaan engkau. Boleh. Tapi kalau nak terjemah secara umum kan, secara bebas, moga-moga Allah Taala tidak menguntungkan perniagaan engkau. Dapat Okey, itu satu. Itu kalau ada perniagaan yang berlaku dekat dalam masjid. Boleh. Hukum dia apa? Kalau nak tulis hukum dia, al-hukmu yukrahu inda syafi'i illa lid-darurah. Boleh. Hukum dia apa? Al-hukmu inda syafi'i yukrahu illa lid-darurah. Boleh. Hukum berjual beli itu makruh kecuali makruh. Kalau ada darurat kan, darurat memang kat situ je boleh bincang, tak ada tempat lain. Boleh. Waktu tu tak apalah, tak adalah sampai tak makruh. Boleh bang? Dapat? Itu dari sudut hukum dan dari sudut afdaliyah. Okey? Itu jual beli. Okey, yang kedua. Okey. Yang kedua, wa idza ra'aita fihi, maka dan sekiranya telah melihat oleh engkau ataupun alimta, mengetahui oleh engkau, fihi iaitu masjid, mayyan syudu dalatan. Kat sini. Siapa-siapa yang mencari akan barang yang hilang. Okey, yan syudu dia macam ni. Nasyada yan syudu itu mencari. Boleh. Kalau ansyada yunshidu itu menyanyi. Boleh faham? So dua benda tu kena beza. Nasyada yan syudu itu mencari. Ansyada yunshidu itu menyanyi. Boleh faham? So dua benda tu kena beza. Yang diceritakan kat sini adalah nasyada yanshudu. So dia mencari. Boleh. Mencari itu bukan mencari biasa-biasa. Kalau dia cari sendiri-sendiri tak ada masalah. Tapi disebabkan dia tu meninggikan suara. Boleh. Mencari dalam keadaan dia meninggikan suara. Dallatan, akan barang-barang yang hilang. Akan barang yang hilang. Boleh faham? Ketika mana dia cari ini?
dia dah tinggikan suara kan, semua orang dah tahu apa semua, maka ketika itu kita baca apa? Faqul la raddallahu alaika dallatak. Tidak mengembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada engkau akan barang yang hilang. Itu terjemahan pondok lah. Kalau terjemahan bebasnya kita kata moga-moga Allah Taala tidak mengembalikan barang engkau yang hilang. Boleh dapat? Tapi hukum, dari sudut hukum cari barang hilang, apa dia? Dari sudut hukum Imam Nawawi kata makruh. Makruh raf'us sauti li nashdid dhallah. Makruh li raf'is sauti li nashdid dhallah. Boleh. Makruh li raf'is sauti li nashdid dhallah inda Nawawi. Boleh. Apa adalah Imam Maliki pun ada sebut apa semua. Tapi at the end hukum dia makruh, tak adalah sampai haram. Boleh faham? Cuma apabila benda tu berlaku, saranan Nabi adalah mendoakan benda ni. Dapat dapat. Kadzalika amru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitulah yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Okey, selesai. Okey, itu satu masalah. Okey, teruskan. Jelas ke? Dapat. Okey, terus. Okey, sekejap. Yang pakai Tobak Darul Minhaj, ada tak ayat ni? Fa illam takun ala taharatin. Ada atau tidak? Boleh? Ada. Fa idza dakhaltal masjida fala tajlis hatta tusalli rak'atai tahiyyah. Kemudian kat situ ada fa illam takun ala taharatin. Ada ke tak? Siapa-siapa yang pakai Tobak Darul Minhaj? Ada yang pakai Darul Minhaj sini? Yang tak ada. Warna purple tu. Tak ada. Ada yang pakai susah. Ada tak fa illam takun ala taharatin kat situ? Tak ada. Okey. Tak apa. Okey, terus fa illam takun. Okey. Terus fayujzi'uka. Okey, selesai. Okay, sekarang ni bila dah masuk dalam masjid, tadi tiba-tiba kita dah cerita lah, masuk kaki kanan apa semua, doa yang patut dibaca. Kemudian kalau ada pantang larang yang kita tak perlu buat, dan kalau kita lihat pantang larang ni apa yang patut kita buat pun kita dah cerita. Sekarang ni apabila kita masuk masjid, secara umumnya memang dituntut untuk buat solat tahiyatul masjid. Boleh faham? So perbahasan yang kat sini adalah tentang berfokus tentang solat tahiyatul masjid. Dapat? Okey, solat tahiyatul masjid. Tak apa, kita baca dulu. Fa idza dakhaltal masjid, maka ketika mana masuk oleh engkau akan masjid, fala tajlis, maka jangan terus duduk. Boleh faham? Sunatnya jangan terus duduk. Boleh? Sunatnya jangan terus duduk. Hatta tusalliya raka'atai tahiyyah, sehingga mana bersolat oleh engkau akan 2 rakaat tahiyatul masjid. Boleh? Solat kat situ sekalipun dalam waktu-waktu yang dilarang solat. Boleh? Ada 5 waktu yang dilarang solat. Anak tak nak cerita kat sini sebab banyak dekat dalam kitab-kitab fiqh. Kalau nak buka takrirat sajdah, buka musnad 192. Tu kat situ boleh tengok. Ada 5 waktu yang diharamkan solat. Ataupun biasanya dalam kitab-kitab fiqh, Fathul Qorib pun ada cerita. Boleh. Anak yakin dalam Safinah pun ada. Boleh. Nailur Rajak tu mesti ada punya. 5 waktu yang diharamkan solat, ataupun orang sebut sebagai karahatut tahrim. Dapat? Okay, antaranya salah satu daripadanya adalah waktu istiwa. Waktu istiwa tu macam mana? Waktu istiwa contoh pukul 12. Di antara istiwa dengan waktu masuk zuhur. Istiwa ni macam mana? Matahari tu terpacak betul-betul dekat atas, tegak dekat atas. Boleh. Sebelum masuk waktu zuhur. Sebab waktu zuhur masuk apabila matahari tu dia gelincir sikit. Boleh faham? Dia masuk ke zawal. So lebih kurang di antara 2 waktu tu diharamkan solat. Boleh faham? Kecuali ada beberapa solat yang tetap dibenarkan. Antaranya solat tahiyatul masjid. Kalau kita datang awal masjid, contoh solat zuhur pukul 1 kan, kita dah datang pukul 12 lah. Okay, katalah waktu tu adalah waktu istiwa. Boleh tak kita solat tahiyatul masjid? Jawapannya boleh. Boleh. Okey. Itu kalau dekat masjid biasa. Okey, kalau dekat Masjidil Haram, yang dituntut kepada kita adalah tawaf dulu, bukannya solat tahiyatul masjid. Dapat Dapat? Okey, itu perbezaan dia. Dapat? Kalau solat masjid biasa, yang dituntut adalah tahiyatul masjid. Boleh. Kalau
Apa tadi? Kalau dekat Masjidil Haram kita sampai, kita tidak dituntut untuk tahiyatul masjid, tapi kita dituntut untuk tawaf dulu. Lepas tawaf kita kena buat solat sunat 2 rakaat tawaf. Disunatkan. Tapi kalau kita nak gabung sekali 2 rakaat tawaf tu, niat tu kita gabung sekali. Niat 2 rakaat tawaf sekali dengan tahiyatul masjid. Gabungkan dua-dua niat. Boleh? Jawapannya boleh. Dapat. Tapi kalau kita tak gabungkan niat, kita niat tawaf ataupun niat tahiyatul masjid, dah cukup. Merangkumi dua-dua solat. Dapat Dapat. Itu. Siapa yang kalau ada beli tobak ni, dia ada cerita kat syarah bawah. Boleh. Yang nak terangkan secara ringkas. Dapat Okey, selesai. Hatta tusalliya raka'atai tahiyyah. Jangan duduk dulu, datang masjid, jangan duduk dulu. Boleh. Terus solat 2 rakaat tahiyatul masjid. Okey. Fa illam takun ala taharatin. Kat sini fa tafri'. Boleh. Kalau engkau tidak berada dalam keadaan suci, au lam turid fi'laha, ataupun kau memang tak nak buat, lam turid fi'laha ay at-tahiyyah tu, at-tahiyatul masjid. Dhamir tu kembali kepada tahiyatul masjid. Boleh. Kalau kau datang masjid dalam keadaan kau tak bersuci, maksudnya datang-datang memang tak bersuci lah, maksudnya tak ambil wuduk lagi, so waktu entah ni entah tak boleh terus solat tahiyatul masjid, entah nak kena pergi tandas dulu. Yang mana kalau entah pergi tandas akan masuk waktu, ataupun kita kata akan menyebabkan kita ni tak ada masa untuk solat sunat lagi. Boleh faham? Lepas tu akan terus masuk solat fardu. Ataupun au lam turid fi'laha, memang datang-datang tu entah memang malas nak buat solat tahiyatul masjid. Datang-datang masjid, aku tak nak solat tahiyatul masjid, aku nak duduk terus. Okey, tak apa. Kafatkah, maka ganti benda tu. Boleh. Kafatkah, maka cukupkan akan diri engkau al-baqiyatus salihat, dengan amalan-amalan baqiyatus salihat. Al-baqiyatus salihat ni macam mana? Dia zikir. Zikir baqiyatus salihat. Zikir dia macam mana? Tulis kat situ. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir ni dah cukup untuk menggantikan tahiyatul masjid. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dapat? Kalau malas nak solat tahiyatul masjid, baca je Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Wallahu akbar. Okey, nak baca ni berapa kali? Tu dia tulis kat belakang. Kafatka al-baqiyatus salihat salasan. Baca 3 kali. Boleh. Wakila ada pendapat kata baca 4 kali. Wakila salasan. So ada pendapat lagi. Pendapat dia apa? Dia bezakan. Salasan lil muhdis. 3 kali baca baqiyatus salihat ni bagi mereka-mereka yang datang masjid dalam keadaan tak berwuduk. Okey, lil muhdis. Boleh faham? Maksudnya muhdis kat sini muhdis orang yang berhadas ringan lah. Boleh faham? Wa wahidatan lil mutawaddi, dan cukup 1 kali je baca baqiyatus salihat ni bagi mereka yang berwuduk, memang datang masjid dalam keadaan berwuduk tapi tak nak solat. Boleh faham? Dapat So datang masjid, tahiyatul masjid, kalau malas baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dapat? Baca sekali pun dah cukup. Dapat? Benda tu dapat menampung terus tahiyatul masjid. Dapat? Okey, tu satu cara nak ganti. Cara yang kedua, fa illam takun sallaita fi baitika raka'atayil fajri fayujzi'uka ada'uhuma 'anit tahiyyah. Okey, kalau tak nak buat tahiyatul masjid, tapi entah nak gantikan dengan mana-mana solat sunat qabliyah, maka itu pun dah cukup. Boleh faham? Contoh, entah pergi masjid untuk solat subuh. Entah datang-datang kat situ tak duduk lagi, entah terus solat sunat qabliyah subuh. Perlu tak entah buat solat sunat tahiyat lagi? Nak buat boleh, tapi tadi dah cukup dah solat sunat qabliyah ni. Dapat? Sebenarnya tu dah menampung. So sekarang ni ada 2 cara nak menampung solat sunat tahiyatul masjid. Yang pertama kita kata bukan nak menampung. Pertama kita kata solat sunat tahiyatul masjid lah, macam biasa. Malas nak buat, baca baqiyatus salihat. La haula wala quwwata illa la haula wala pula. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Malas nak buat, kita boleh ganti dengan solat sunat qabliyah. Mana-mana solat sekalipun. Boleh faham? Dapat Maka kat sini ditulis apa? Fa illam takun sallaita fi baitika. Kalau engkau tidak bersolat oleh engkau di rumah engkau. Tadi kita dah cerita awal kan, sepatutnya kita solat sunat ni yang dituntut di rumah sebelum pergi masjid. Tapi kalau dah pergi awal kan, dah pergi sebelum daripada masuk waktu, tak apalah, nak ganti dengan solat sunat qabliyah tu tak ada masalah. Fayujzi'uka, maka diterima juga apa ada uhuma dengan perlaksanaan akan keduanya, iaitu raka'atil fajri tu. Bukan raka'atil fajri je, solat mana-mana solat sunat qabliyah pun termasuk juga kat sini. Boleh faham? Anit tahiyyah, diganti daripada tahiyyah. Dapat ke? Dapat. Saudara dapat?
Okey. Jelas? Dapat? Okey. So ada dua cara kat sini. Sama ada solat sunat tahiyat dilakukan, kemudian malas nak buat, ganti dengan baqiyatus salihat. Malas nak buat baqiyatus salihat, boleh tampung juga dengan solat sunat qabliyah. Dapat? Okey. Selesai. Selepas ni kalau masuk surau tu dah tahu lah nak buat apa. Boleh faham? Kalau Naufal tak buat, ingatkan dia. Faham? Apa kau buat ya. Ke nanti kalau dia marah entah, asal tak solat sunat tahiyat? Dia suka marah. Kenapa tak solat sunat tahiyat? Cakap anda, aku dah baca baqiyatus salihat. Macam tu, boleh faham? Dia tak tahu tu baqiyatus salihat tu. Kena ajar, boleh faham? Okey, selesai bab tu. Okey. Apa betul selesai tahiyatul masjid selesai. Okey, kita pindah. Kita selesai dua benda tu. Okey, baca. إذا فرغت من الركعتين فانوي الاعتكاف وادعو بما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ركعتي الفجر فقل اللهم إني أسألك رحمة منك تهدي بها قلبي وتجمع بها. Okey, jap. Ni doa ni panjang ni. Nampak? Tak apa. Sekejap, jangan baca dulu. Fa idza faraghta min ar-rak'atain, maka ketika mana telah selesai oleh engkau daripada dua rakaat. Dua rakaat apa? Sama ada dua rakaat tahiyatul masjid ataupun dua rakaat sunat qabliyah. Dapat Ataupun kita kata tak solat dua-dua ni, kita baca baqiyatus salihat. Okey, setelah ente buat ni semua, apa yang patut ente buat? Fanwil i'tikaf. Maka berniatlah oleh engkau akan i'tikaf. Boleh? Niat i'tikaf. Macam mana rukun i'tikaf tu semua ada dekat kitab-kitab fiqh. Anda tak nak cerita. Tapi cukuplah kita boleh beriktikaf apabila kita masuk dalam masjid lahzah bi qadri tama'ninah, dah cukup, dah sah. Boleh faham? Okey, hukum i'tikaf apa? Ada 4 ke 5. Lebih kurang macam tu. Asalnya kita kata sunat, mandub. Boleh? Mandub pada setiap waktu, fi kulli waqtin. Dapat? Dan i'tikaf ni kita kata dituntut afdalnya bila awakhir Ramadan. Akhir-akhir bagi Ramadan ni kita kata sunat yang lebih dituntut. Boleh. Kemudian yang kedua wajib. I'tikaf boleh jadi wajib idza nadarah. Apabila kita bernazar. Ketika mana kita bernazar. Yang ketiga makruh. Makruh i'tikaf satu orang perempuan. Satu orang perempuan yang ada izin suami dia, kemudian tempat itu aman daripada fitnah. Dapat? I'tikaf akan jadi makruh bagi satu orang perempuan yang ada izin daripada suami dia, kemudian tempat itu aman daripada fitnah. Hukumnya makruh. Boleh faham? Dapat? Ni i'tikaf ni. Boleh? Perempuan i'tikaf makruh. Boleh? Apatah lagi kalau sumut futila. Boleh faham? Boleh? Apa hukum ni? Dapat izin suami. Okey, dapat. Aman tak aman? Tak tahu. Tak, kita tak boleh cakap tak aman. Aman pun kita tak tahu, tak aman pun kita tak tahu. Boleh? Ini pergi masjid. Pergi masjid. Dapat izin suami? Dapat. Selamat tak dari fitnah? Selamat. Hukumnya apa? Makruh. Dapat? Selamat tu makruh. Dapat? Okey, bila masa jadi haram? Kalau tak dapat izin suami. Tu. Dapat? Ataupun dapat izin suami tapi tempat tu tak selamat daripada fitnah. Waktu tu pun jadi haram. Dapat? Tapi sah tak sah i'tikaf dia? Jawapannya sah. Dapat? Tapi dia haram, campur tak sah kalau i'tikaf tu satu orang yang berjunub. I'tikaf daripada satu orang yang haid ataupun berjunub, jawapannya terus tak sah. Tak sah sekali dengan haram. Boleh? So 5 hukum tadi. Hukum asal bagi i'tikaf kita kata sunat lah. Bila-bila masa. Tapi yang dituntut akhir Ramadan. Okey, bila masa jadi wajib kalau kita nazar. Okey. Kemudian bila masa jadi makruh kalau satu orang perempuan yang dapat izin daripada suami dia, kemudian tempat tu aman daripada fitnah. Itu makruh. Kalau perempuan tu tak dapat izin daripada suami dia, hukum dia haram. Ataupun dapat izin daripada suami dia, tapi tempat tu tak aman daripada fitnah, hukumnya haram. Tapi i'tikaf tu sah ke tak? Jawapannya sah. Okey. Dapat? Okey, tapi kalau satu orang perempuan dalam keadaan haid, i'tikaf dia haram, campur tak? Sah. Boleh. Ataupun satu orang lelaki dan perempuan dalam keadaan junub.
dia nak iktikaf? Jawapannya haram dan tidak sah. Dapat tu dari sudut hukum lah. Jelas boleh. Okey. Fanwil i'tikaf, maka berniatlah oleh engkau akan i'tikaf. Wad'u, dan berdoalah oleh engkau bima da'a bihi, dengan perkara yang telah didoakan dengannya perkara tersebut, iaitu kembali kepada ma. Bihi itu kembali kepada ma. Boleh. Dengan perkara yang telah didoakan dengannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da raka'atil fajri, selepas daripada 2 rakaat qabliyah subuh. Boleh. Ini doa khusus untuk selepas solat sunat qabliyah subuh. Panjang doa dia. Boleh. Lepas solat sunat qabliyah subuh tu patutnya kau kena baca doa ni. Dapat? Okey, baca doa dia. Okey, ana tak terjemah. Panjang, sebab panjang sangat. Boleh. Tapi amalkanlah insya-Allah. Barakallahu fiik. Okey, terus baca. وقل اللهم إني أسألك رحمة منك تهدي بها قلبي وتجمع بها شوكتي وتهدي بها بركتي وتشفي بها دين تتفضل بها قلبي وترفع بها شهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتقضي بها حاجتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أسألك إيمانا خالصا دائما يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبته علي وأخرجني بما قسمته لي. Waraddini bima qassamtahu li. وردني بما قسمته لي. اللهم إني أسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر وأسألك رحمة تنال بها شرفا. Anala. وأسألك رحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز عند اللقاء والصبر عند اللقاء ومنازل الشهداء وعن الشفاعة والنصر عند الأعداء ورحمة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي وإطعام رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك وأسألك يا قاضي الأمور يا شافي الصدور كما تدير بين البخور أن تديرني من عذاب السعير ومن عاد الصبر ومن فتنة القبور. اللهم ما قصر عنه ربي وما عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادي. وأمنيتي وأمنيتي. Nampak? Kalau dekat minhaj tu wa amniyati ke dia ada baris tak minhaj? Ada baris tak? Lelaki tak ada langsung kan pakai minhaj. Masya-Allah. Semua memang kita kata bagus. Tak ada baris lah kita akan hidup kan. Yang pakai ni minhaj wa amniyati ke wa amaniyati dia tulis? Wa amniyati. Wa umniyati. Wa umniyati, betul? Tulis macam tu. Apa? Tak cakap ya? Ada au. Oh, tak ada masalah. Waw atau au tak ada masalah. Maksudnya tak beza. Cuma umniyati lah tulis kat situ. Wa maniyati wa umniyati. Okey tak? Umniyati, betul? Umniyati, sorry. Umniyati. Okey. Umniyati. Au ke wa ke tak ada masalah. Boleh. Maksud dia tak berubah. Okey. Okay, terus. ولم تبلغ نيتي وأمنيتي من خير وعده أحد من عبادي أو خير أنت معطيه أحد من خلقي فإني أرغب إليك فيه وأسألك إياه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هذه المهتدين غير ضال ولا مضل من بين أعدائك وسلمان أوليائك نحب بحبك الناس ونعاني بعداوتك من خالفك من قلبي. Terus. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجد عليك التبلى وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم هذا الحبل الشديد والأمر المشديد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين لك بالمقبل إنك رحيم ودود إنك تفعل ما تريد. سبحان من عطه بالعز وقال به سبحان من لبس الملك وتكرم به سبحان
سبحان من لا ينبغي تسبيح إلا الله سبحان ذي الفضل والإنعام سبحان ذي الجود سبحان ذي الجود والإكرام سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظامي ونورا بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي اللهم زدني نورا وأعطني نورا وأعظم نوري واجعل لي نورا برحمتك يا أرحم الراحمين. Okey, sampai situ. Boleh faham? Sunat Qabliyah subuh, selepas solat sunat Qabliyah subuh, anda kena baca doa ni. Inilah doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Boleh faham? Tapi dia punya riwayat tu, okay, secara ringkas dalam hadis kita kata, riwayat ni bukan ada dalam satu hadis, bukan. Dia bergabungan. Boleh faham? Dia gabungan. Dalam kitab, kalau anda tengok dalam kitab Al-Faqihi Kifayah, dalam Fi Bidayatil Hidayah, dalam ni dia pencahkan setiap satu. Gabungan tu dia tulis betul-betul. Riwayat ni mungkin anda baca tadi kan, awal-awal Allahumma apa? Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi. Tu mungkin riwayat ni ada dalam Baihaqi. Jadi wa tajma'u biha syamli. Ni riwayat ni mungkin ada dalam Abi Daud. Dalam ni Kifayah ni dia nyatakan satu-satu riwayat tu secara detail lah. Tapi secara umumnya dia adalah gabungan daripada banyak riwayat. Dia bukan ada dalam satu hadis Nabi secara kita kata secara terbentang satu. Boleh faham? Boleh faham? Bukan secara dahsyat. Tak ada. Dia gabungan. So ulama ambil dari gabungan hadis. Dapat So inilah dia. So bacalah. Sanggup tak sanggup je lah baca lepas buat. Tapi insya-Allah bila dah biasa, benda tu biasa. Boleh faham? Dia first time je, nanti kena bawa pergi musalla tu, bawa Bidayatul Hidayah, baca. Dia baca sekali dua. Tapi tak apa, lama-lama biasa. InsyaAllah. Boleh So memang kitab ni memang kena amalkan lah. Dapat? Tak payah status, tak payah. Alhamdulillah. Tak payah. Biasa je. Boleh faham? Okay. Faidah Farodah, baca. فإذا فرغت من الدعاء فلا تشتغل إلى وقت الفرض إلا بذكر أو تسبيح أو قراءة قرآن. Okey. Tadi kita dah kata kan, kita dah solat sunat tahiyatul masjid. Boleh. Ataupun solat sunat qabliyah, kemudian kita kata niat iktikaf. Niat iktikaf ataupun kalau dah solat sunat qabliyah subuh, kita doa tadilah. Okey. Lepas daripada doa, nak menunggu waktu solat Katalah kita datang awal masjid. Dah solat sunat tahiyatul masjid, duduk, tak tahu nak buat apa. Tunggu-tunggu ada setengah jam lagi sebelum waktu solat, ataupun 15 minit, ataupun 10 minit. Apa yang patut kita buat? Ini dia. Fa'idha faragta minad du'ai, maka ketika mana telah selesai oleh engkau daripada doa. Fala tashtaghil, maka jangan sibukkan oleh diri engkau ila waqtil fardi, sehingga masuk waktu fardu, atau iaitu waktu solat lah, waktu fardu solat, illa, melainkan dengan bifikrin. Bifikrin kat situ maksudnya dengan tafakkur. Boleh faham? Tafakkur. Kejap lagi kat belakang, akhir daripada bab ni dia akan tunjuk lah. Tafakkur tu macam mana? Apa yang patut kita tafakkurkan? Boleh faham? Bukan tafakkurkan tu, kejap lagi final FIFA. Itu tak perlu ditafakkurkan. Boleh faham? Final FIFA tu dah memang dirancang oleh FIFA. Boleh faham? Bukan fikirkan benda tu. Illa bifikrin, tafakkur tu akan ada kat belakang. Nanti dia akan ajar apa yang patut ditafakkurkan. Boleh. Au tasbihin, atau apa-apa tasbih yang patut kita baca. Boleh. Tasbih kat situ maksudnya tahlil, la ilaha illallah, ataupun tahmid, ataupun subhanallah. Boleh faham? Apa-apa tasbih yang patut kita baca. Au qiraatil Quran. Boleh. Isikan masa dengan membaca Quran. Boleh faham? Sementara menunggu waktu solat. Selesai? Okey. Sementara tu. Okey, fa idza sami'atal adhan. Okey. Maka ketika mana telah mendengar oleh engkau akan azan. Maksudnya dah masuk waktu. Dah tunggu tadi kan? Atau masuk waktu. Okey, baca. فإذا سمعت الأذان في أثناء ذلك فقط ما أنت فيه واشتغل بدوام المؤذن. Okey, nampak? Maka ketika mana kita dah tafakkur lah, kita dah baca Quran lah, kita dah tasbih lah, apa semua kita baca tu, dengar azan. Dengar azan, apa yang patut kita buat? Fi asna'i zalika faqta' ma anta fih. Maka putuskan akan perkara yang engkau sedang berbuat padanya. Apa je kita buat? Tak kisahlah kita baca Quran ke, tak kisahlah kita dengan tasbih ke, kita dengan tafakkur ke, kita kena berhenti buat benda tu. Dan apa yang patut kita buat? Washtaghil bi jawabil muazzin. Dan sibukkanlah diri engkau dengan jawab kepada muazzin. Boleh faham? Macam nak jawab? Tu sebelah dia cerita. Baca.
فإذا قال المؤذن الله أكبر فقل مثل ذلك وكذلك في كل كلمة إلا في الحي علتين فقل فيهما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا قال الصلاة خير من النوم فقل صدقت wabarirta. Boleh. Biasa kita dengar sadaqta wabarirta, tapi dalam Imam Fakihi dalam ni dia tulis tak la bikasri ra, dia tulis. Boleh. Tak tahu kalau ada jumpa riwayat sadaqta wabarirta begitu mana. Itu belajar dulu kecil sadaqta wabarirta. Betul? Tak apalah. Al-jam'u aula minal ihmal. Dalam kaedah, dalam satu kaedah usul fiqh, al-jam'u aula al-jam'u aula minal ihmal, al-jam'u aula minat tarjih. Macam tu. Boleh. Dua-dua boleh. So kita dah jumpa dua-dua riwayat. So pakailah dua-dua. Boleh. So sadaqta wa bararta boleh, sadaqta wa barirta boleh. Dua-dua nak pernah jumpa. Dapat Terus. فقل صدقت وبررت وأنا على ذلك من الشاهدين. فإذا سمعت الإقامة فقل مثل ما يقول إلا في قوله قد قامت الصلاة فقل أقامها الله أدامها ما دامت السماوات والأرض. ما دامت السماوات والأرض. فإذا فرغت من جواب. Okey, dah selesai esok. Maka ketika mana kita nak jawab muazzin, ma'ruf lah daripada sekolah kita dah belajar benda ni kan. Jawablah seperti mana muazzin baca, kecuali pada hayya 'alatain. Hayya 'alatain tu maksudnya apa? Hayya 'ala salah dengan hayya 'alal falah. Itu istilah kepada hayya 'alatain adalah istilah kepada hayya 'ala salah dengan hayya 'alal falah. Boleh. Cuma pada hayya 'ala salah dan hayya 'alal falah, cara kita jawab tu berbeza. Apa dia yang kita perlu jawab? Itu dia tadi. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Boleh. Itu pada hayya 'alatain, iaitu hayya 'ala salah dengan hayya 'alal falah. Fa idza qala, maka ketika mana solat azan, muazzin sebut apa? As-salatu khairum minan naum, apa yang kita kena jawab? Faqul sadaqta wa bararta ataupun wa barirta tadi. Wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Boleh dapat? Itu yang kita kena jawab. Ma'ruf lah. Benda ni ma'ruf. Boleh. Okey, itu kalau azan. Fa idza sami'tal iqamah, maka ketika mana telah mendengar oleh engkau akan iqamah, apa yang patut kita baca? Faqul misla ma yaqul, maka baca juga, jawab juga dengan perkara yang telah dibacakan oleh orang yang iqamat. Boleh faham? Sebiji. Boleh. Allahu akbar, Allahu akbar. Baca juga Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Baca juga asyhadu an la ilaha illallah. Boleh. Baca je sebiji. Illa fi qawlihi, kecuali pada perkataannya, iaitu orang yang iqamah tu, qad qamatis salah, pada perkataan qad qamatis salah. Qamat kat situ faham qad qamatis salah. Qamat kat situ maksudnya qamat ai qarubat. Boleh faham? Sebenarnya telah hampir bagi solat. Boleh. Ataupun kalau nak terjemah qad kat situ, qad tu hampir-hampir kan. Astagfirullah. Qad kalau masuk pada fi'il madhi, dia akan bawa maksud nak lupa. Ditakrib. Naam. Hadal kalam menarik. Boleh faham? Qad kalau masuk pada fi'il madhi, salah satu makna dia adalah takrib. Kalau tak nak terjemah qamati tu kepada qarubat, yang tak boleh sebut qa tadi tu hampir-hampir mendirikan kepada solat. Tapi kalau nak terjemah qad kat situ, tak nak terjemah qarubat, boleh masuk qamat kat situ, boleh letak qarubat. Boleh faham? So ada dua takwilan yang tak boleh buat. Faqul, maka bacakanlah oleh engkau. Ketika mana orang yang qamat tu baca qad qamatis salah, yang tak baca apa? Aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Boleh. Ma damatis samawati. Okey, selesai. Okey. Dapat Okey, itu ketika menjawab azan. Fa idza faraghta min jawabil muazzin, maka ketika mana telah selesai oleh engkau daripada jawab akan muazzin, apa yang patut kita buat? Tu, baca doa ni pula. Boleh faham? Jawab doa selepas azan. Cuba baca. فإذا فرغت من جواب المؤذن فقل اللهم إني أسألك عند حضور صلاتك وأصوات دعائك إدبار ليلك وإقبال نهارك أن تؤتي محمدا بالوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعث في المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Okey, sampai situ. Boleh. Biasanya kita memang baca lah, kan? Yang mana kita biasa baca? Kita tak baca yang sebiji macam ni, tapi riwayatnya lebih kurang sama.
Allahumma inna nas'aluka inna huduri salatika wa aswatu antuk tia Muhammadanil wasilah. Tu betul, biasa kita baca. Antuk tia Muhammadanil wasilah wal fadilah wad darajat rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmudanil ladzi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Boleh. Tapi dalam azkar dia ada campuran riwayat lagi. Benda tu panjang lagi. Boleh tak? Biasa kita baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada baca apa lagi? Yang biasa kita baca. Boleh. Apa yang biasa kita baca? Nama lupa. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wa salatil qa'imah. Tak salah dalam azkar dia. Boleh. Riwayat tu banyak. So nak amalkan dalam ni boleh. Nak amalkan yang biasa kita amalkan pun boleh. Tak ada masalah. Dapat So azkar tak apa, tu nanti kita cerita. Okey, terus doa ni selesai Dapat? Ketika mana azan kita jawablah macam biasa, kecuali pada tempat-tempat tertentu bacaannya tu berbeza. Boleh. Kemudian ada kita baca doa selepas azan. Ma'ruf. Benda ni ma'ruf. Okey. Kita sampai sini je lah dulu. Boleh? Boleh. Panjang lagi ni. Dia panjang. Lepas dia lepas azan, lepas tu dah solat. Kita lepas solat tu ada zikir apa nak dibaca. Lepas daripada solat subuh. Ni kita cerita subuh dulu. Lepas daripada solat subuh sehingga ke terbit matahari, apa yang patut kita buat dalam ni cerita, dalam bab ni? Kita kena membahagikan di antara solat kita. Selepas selesai daripada solat sampai terbit matahari ni, kita kena bahagikan kepada 4 fasa. Fasa apa? Fasa baca Quran, fasa tafakkur, fasa baca doa, dengan fasa berzikir. Apakah zikir-zikir yang kita nak buat? Ada 10 zikir yang kita akan buat. Itu nanti kat belakang ni akan cerita. Boleh faham? Berapa banyak pula nak baca? Ada juga kat belakang nanti cerita. Boleh? Nantikan di episod akan datang. Boleh faham? Kita takkan semua cerita kat sini. Boleh faham? So itu je lah. Wallahu ta'ala alam. Ana berhenti dulu setakat ni. Boleh? Aku qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.